Assalamualaikum guys, welcome back to the channel. Wah, dah lama tak keluar camping ataupun piknik. Last camping dekat Kanaboy tu sebelum puasa. Ramadan biasalah cuti camping, tapi sibuk dengan urusan di masjid, buat video-video konten dekat masjid. Ada video di channel saya satu lagi tu, di Mozaini Kadim punya channel. So hari ni saya dengan Umar dengan Awin dan anak lelaki dengan family, Syamil, Seri dengan cucu dua orang tu, Umaya dengan Safia tu. Kami tak camping, tapi kita pergi piknik je untuk start season 5 ni. Wah, dah season kelima Ride Pajero ni. So dah almost 5 tahun dah. So kali ni kita pergi piknik je dulu. Sebelum pergi camping tu, pergi piknik. Actually plan nak pergi camping, tapi ada urusan sikit, so terpaksa postpone lah camping tu. So kali ni nak pergi camping ni dekat Sungai Congkak, Sungai Congkak Park and Resort tu. Ada video saya yang saya pergi Ricky tu hari, lama, I think awal tahun lepas kot, first season 4 tu video. So kali ni nak pergi piknik, sebab cucu kata nak mandi sungai tu. So nanti kita tengok dulu kat sana macam mana. Selalunya hari had macam ni penuh lah, tapi kami gerak awal sikit, tengok kalau dapat spot yang menarik. So nanti kita jumpa lagi di Sungai Congkak nanti. Mari masuk ni. Apa mana tu? Muka simpang. Simpang nak masuk ke? 100 meter. Okey, masuk dalam sikit, apa tunggu tepi sikit. Okay, kita dah sampai dekat Sungai Congkak, area Sungai Congkak. Biasalah hari Ahad ni penuh sikit lah. Tapi yang ke depan-depan ni memang banyak tapak piknik, tapak camping lah, sungai tepi-tepi ni. Sepanjang sungai ni memang banyak tapak lah, boleh piknik. Ada yang percuma, ada yang kena bayar. Tapi ni kita nak masuk Congkak Resort and Park tu. So situ agak luas sikit dia punya tapak piknik dia. Macam ni. Nanti nak masuk dalam resort park tu dia kena bayar kereta saya RM20. Lepas tu per person RM3. Okey, kopi. Dah sampai, kita parking depan sikit lepas pada pagar tu, kita kena bayar dulu. Kopi. Ni bayar tepi. Nanti Awin bayar untuk 2 kereta sekali ya. Orang sekali? Kira nak. Orang berapa? 3 je.
Main parking depan sikit tak apa. Okay, kita dah sampai dah. Setengah tunggu proses nak register dan bayar. Biasalah kat sini private park. So tunggu kejap lagi, lepas tu baru kita cari tempat piknik nanti. Macam ni? Boleh bang. Ready ke? Kat toilet ni. Okey, kopi. Nanti kita cari area sini boleh ni. Depan jambatan tu ada lagi. Sampai ni belakang tu ada lagi 2 kilo lagi. Cuma nanti toilet jauh lah. Okey, kopi. Tapi kalau toilet jauh, Papa boleh set up toilet sendiri tu. Tak kisah sangat. Sini memang pack sikit lah. Okay. Memang nak duduk jauh. Kalau nak duduk jauh ni, kita pergi terus ke belakang tu. Okey. Okay, dah sampai tempat piknik ni. Actually sini bagus camping ni. Itu hari pun masa datang itu hari saya duduk tepi tu. So sekarang ni sampai dekat sikit dengan sungai. Berapa kita set up awning dulu. Lepas tu tengok kalau perlu set up kemah untuk tukar baju, kita set up kemah. So kita buka awning lah dulu. Okay, set up
belakang. Simple je. Tak apa. Morning je. Lepas tu kita buka toilet tu nanti. Sebab untuk tukar baju semua, kita tak payah buka kemah. Bawa kemah Coleman tu bawa. Tapi Umar cakap buka stand toilet tu je lah untuk tukar baju. Dan kalau nak perlu toilet, kita buka toilet portable tu, kita set up. Nanti saya ceritakan 2 bulan setengah yang lepas tu apa yang aktiviti saya. Macam saya cakap tadi, banyak buat konten video untuk masjid dan juga travel. In fact last week pun saya ada pergi travel Bandung. So ada video saya di channel saya satu lagi tu. Tak apa, nanti kita sembang-sembang lepas ni. Bila kecil. Saya nampak. Alright guys, dah settle down dah. Almost semua dah complete lah. Mak pinik simple-simple je lah. Tak adalah buka rooftop tent. Itu pun ada standby Coleman instant tent tu. Tapi diorang cakap tak payah buka lagi. Sebab tukar baju boleh tukar dekat instant toilet tu. Wah, agak lama jugalah tak camping. Semenjak last trip season 4 apa ni, final season 4 tu di Kanaboy, before Hari Raya tu, bulan 2, bulan 3, bulan 3 macam tu kot. Lepas tu tak tempat nak pergi camping sebab banyak concentrate dekat training longboard tu. And then puasa Ramadan saya banyak-banyak buat apa ni, video-video mengenai Ramadan lah, buka puasa di masjid berdekatan dengan rumah tu, video solat tarawih, video iftar. And then lepas raya saya fokus training untuk tournament Triple KL hujung bulan 4 tu. Tu pun tak sempat nak pergi camping. Lepas hujung bulan 4 ada Triple KL tu, sepatutnya saya ada tournament lagi hujung bulan tengah bulan 5 di Johor, tapi terpaksa ganti dengan orang, ada urusan. Then last week travel to Bandung 3-4 hari. Actually saya pergi dengan Syamir, Awin dengan rumah. First day tu kami pergi coffee conference, International Coffee Conference di Jakarta. Untuk first day. Lepas tu second day tu saya, Syamir, Awin dengan rumah pergi ke Bandung. Syamir continue dengan stay dekat Jakarta untuk hadiri conference tu untuk 3 hari lagi dah. Then hari Ahad balik. And then sibuk pula buat completekan video travelog Bandung tu. Ada di channel saya satu lagi tu. Lepas tu ni lah baru kesempatan untuk actually plan nak pergi camping di Kanaboy, Rock Lemon punya campsite. Tapi ada urusan semalam, so tak dapat nak pergi. So tukar plan pada Pening lah, sebab cucu Syafia dengan Sumaya tu nak mandi sungai. So tempat ni dulu saya pernah review dah. Tempat memang menarik lah. Sekarang ni pun dah redup. Pukul 11 pagi pun masih redup sebab dia kanopi, dia ditutup oleh pokok-pokok ni. Cuma line internet tu, line handphone tu rasa kurang sikit kot. Last itu hari masa saya fly drone pun susah sebab tak dapat signal daripada ni satellite. So drone tak boleh nak stable untuk GPS dia. Tengoklah, mungkin saya pergi ke belakang sana untuk fly drone untuk dapatkan area view this tapak ni.
Memang tempat ni memang bagus untuk camping lah. Cuma tandas dia jauh. Depan tadi je tandas dia. And then that's all. Boleh tengok saya punya video yang Ricky tempat ni dulu. Mungkin saya plan untuk camping lah. Awi pun cakap, wah tempat ni best ni camping ni. Oh, tak apalah, kita plan untuk camping in the future lah. So lepas ni budak-budak mandi, ni Awin, Omar, Syamil semua pun dah mandi tu. So kita santai-santai dulu. Lepas ni baru kita start prepare lunch. Jadi lunch simple je. Omar dah masak nasi lemak dah. Kat rumah tadi cuma bawa sini je. And then mungkin nak bakar kambing dengan ada beefnya steak. Nak try beef steak, baru beli semalam. So kita nak try dulu. So nanti kejap lagi kita set up tempat bakar tu untuk barbecue kambing. Martabak ni nak bakar tak? Nak bakar martabak? Nak bakar. Jom. Titik. Buah ni kan. Mana yang dia ni makan ni?
sejuk. Air dia sangat sejuk. Jadi guys, air memang jernih. Macam apa ni, kat pegunungan tu. Jernih tu. Sampai sini kat ni langat je ni. Alright. Lepas solat tadi lunch ada kambing, nasi lemak, daging steak, hotdog. Lepas makan tu mandi sekejap. Tapi air memang sejuk, jernih dan sejuk. Benar-benar saya, walaupun tak jauh daripada dulu hangat pun, daripada KL pun dia air yang sungai yang sangat jernih. Lepas tu dah solat. Sekarang ni pukul 2.30. Budak-budak mandi lagi tu, sama dengan Awi semua mandi lagi. Hari pun mendung ni, nak hujan ni. So tak apalah, kita slow-slow kemas. Lepas tu kalau hujan baru kita gerak balik lah. Hopefully tak hujan lah. Okay, hujan pukul 3.30. So packing cepat-cepat tadi. Lepas tu Syamil pun dah balik lah. So kita menghala keluar lah. Hujan petang ni. So jom. Okay, dah keluar pukul 3.30. Hujan tadi. Tengah tu pun last minute dah. Bawa mandi, nak tukar baju tu hujan. So emas pun dalam hujan tadi. So Syamil dengan family dah kita awal sikit tadi. Tempat menarik. Air sungai sejuk, jernih. Cuma fasiliti dia tak ada lah. Tandas tu kat depan je lah. Kalau datang sini kita nak camping, InsyaAllah kami akan datang camping. Tapi kena set up tandas sendiri lah. Air sungai untuk basuh tu tak ada masalah. Air minum semua off-road punya set up lah. So ok lah. Dah keluar. Hope anda enjoy the video. Sehingga kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.